Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Okey, untuk keluarga, untuk parents, ibu bapa yang akan membawa anak-anak anda ke sekolah nanti. Okey, sejak sekolah dah diberikan tarikh untuk pendaftaran semula daripada form 1 sampai form 5. Okey, jadi jangan lupa save the date. Saya terlepas pula tarikh nak pergi buat pendaftaran. So masa buat pendaftaran tu pastikan kita dah tahu anak kat kelas mana dan di mana kita nak pergi dan kita nak buat reference. Okey, lepas tu kepada ibu bapa, okey, keluarga yang dah dapat info daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, okey, KPM, di mana bantuan awal persekolahan bab tu akan disalurkan pada 11 hari bulan 1 hari Ahad, iaitu permulaan buka sekolah. Kalau hari Ahad tu untuk negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah dan Isnin adalah negeri Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor. Okey, so kalau macam saya sendiri, as a parent, anak saya, kami berada di Kedah, so sekolah akan mula hari Ahad. Jadi bantuan awal persekolahan tu akan disalurkan bermula pada hari Ahad lah, 11 hari bulan, seperti mana yang KPM dah keluarkan poster rasmi berkaitan dengan bantuan awal persekolahan tersebut. Jadi kalau waktu hari tu anak masuk sekolah, so kita akan disalurkan bantuan awal persekolahan tu, bolehlah guna untuk beli buku di koperasi sekolah masing-masing. Jadi save the date ya. Jangan lupa tahu tarikh pendaftaran permulaan dulu. Okey, sebelum tarikh pembukaan sekolah tu. Jadi semua parent kat sini save the date lah, termasuk saya sendirilah. Okey, selamat bercuti, happy weekend, dan semoga masa-masa yang terluang ni penuh dengan keemasan ni anda isikan dengan penuh bermakna bersama anak-anak kita. Okey, bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.